1, 2. Nampak? Punyalah rajinnya aku ni Kau tengok bukan setakat meja je dah sampai berkulat-kulat berkarat macam ni. Pasu bunga aku pun berkarat Malu benar Kita ni orang selalu datang rumah. Lagi-lagi sekarang aku dah menjaga kat rumah ni. Kalau korang pun rumah korang jenis biar je bertahu-tahu baru nak bersihkan, kau guna je ni sabun badang karat. Kau tengok yang ini kita ambil bahagian sini je. So nanti nak nampak lah perbezaan dia. Yang ini kau spray je lah. Kau spray je macam biasa. Kau tengok baru je aku spray, terus keladak-keladak dia dah hilang. Kau berus je manja-manja. Berus saja manja-manja. Kau dah berus-berus ni. Lepas tu kau ambil je air. Kau jirus. 1, 2. Nampak? Kita tarik dulu. Tarik. Kan kau tak nampak pula. Korang ni kan gabun-gabun. 1, 2, 3. Nampak tak? Nampak tak? Yang ini tadi kita pakai sabun badang. Yang ini tak pakai. Nak bersih-berseri rumah, wajib ada sabun badang kat rumah masing-masing. Janganlah tak beli.